Seseorang yang telah memberi ketegangan di Singapura ketika dahulu adalah Adrian Lim. He was believed to practice a cult. Okay. Dan cult yang dia practice ni a bit dark, and he worship to the goddess Kali. And then Siamese god also, Fagan. Yes. Fragan? Yes. Dia telah menghulur habuan kepada budak-budak kecil. Terutama sekali kepada seorang budak lelaki yang bernama Sazali. Pernah terjadi ketika dahulu budak kena colek, budak kena dan cara dia bukan macam kau tahu normal ni tau. Okay, misal kata dia ni ada, aku datang pasal aku ada sway macam bad luck kau beli ubat aku So part of the, ataupun aku selalu sakit-sakit So part of the punya ritual tu macam nak pulihkan Denny ni, electrocute. Aku rasa dia ni banyak tengok Pak Kuntek. Betul, dia nak belajar tu part of it At the moment dia tak tahu siapa yang buat. And they don't have any suspect or what. Correct. So bila time diorang cari rasa kat depan rumah dia ni Yes. Then from there, biasalah investigate lah. Ladies and gentlemen, are you ready? كبر عظيم لمسته الريح فانفتحا. Okay, selamat datang dan selamat kembali di episod Cicil Padi. Dah lama tak dengar khabar. Memang betul. We are back. Kita semua dekat dalam gua, betul tak? Betul. Dekat dalam gua, tengah betapa cari lagu baru, cari ilham baru, cari baju kurta baru. Jumpa InsyaAllah. Dah jumpa InsyaAllah. Cari baju kurta dengan main dengan anak jin ding. Lama saya tu. Okay, apa khabar para muchachos di luar sana dan juga para pendengar Cicil Padi? Kabar baik. Bersama kami hari ini kita akan ketengahkan satu episod yang pernah terjadi di Singapura ketika dahulu. Sejarah yang kita nak wawancara ni adalah a bit dark. Yes. It might cause sejarah hitam, sejarah gelap lah bagi Singapura. Dan juga disclaimer kita bukan nak kembalikan macam apa ingatan yang tak baik-baik. Just it's a sharing session. Betul. Maybe ada orang yang tak tahu. Macam benda ni is somehow sejarah hitam betul-betul affect the life at that moment of time. Maybe the current generation tak pernah dengar pun ini cerita. Betul. Dan juga para pendengar muchachos, kalau sekiranya cerita yang kita nak ketengahkan ni ada terpaut sangkut dengan orang yang korang kenal minta maaf. Disclaimer, kita bukan nak ingat-ingatkan cerita ni, cuma kita nak memberi satu pengajaran kepada masyarakat kita yang sekarang ini. Lagi pengajaran jangan kurang ajar Betul. Macam lagi pun you can see perbezaan macam sekarang dengan dulu banyak perbezaan. Betul. Sekarang budak macam budak kita orang nak keluar kita try not to let them go out because why we are very diversified. Diversify. Macam strangers outside there. Tak macam dulu kids can go out and play, kita tak rasa apa-apa tau macam time kita. Macam sekarang macam personally my kids nak main bawah pun kadang rasa takut pasal apa, the people in Singapore right now. Dulu nak keluar lepas maghrib kena takut kena selimut dengan hantu budak buah dada tau. Betul. Rakap aje lah, mana malu hantu tetek je. Beralas hantu payudara. Jangan nak cakap dulu makcik-makcik cakap dengan kita direct punya hantu tetek. Habis kat atas kita sekarang pun nak. Kadang kan dah kena ni apa ada bukan attitude era lagi. Sekarang dah PG. Okay. Nanti kena Pofma ni. Tak apa. Alah, kalau baca kamus tetek pun is part of a body apa. Ya ke? Oh, Iron Man ada man boobs Kalau hantu lelaki man boobs macam mana? Berdaki Syul kat bawah. Pakcik. Bodoh lah kita. Serius Pakcik gelek-gelek. Aduh. Okay, kita punya topik ni nak keluarkan je favor. Kita nak keluarkan topik seram. Bukan seram macam sedih. Kejadian ni pernah berlaku di daerah Toa Payoh. It happens in the 1980s. Yes. Seseorang yang telah memberi ketegangan di Singapura ketika dahulu adalah Adrian Lim. Okay, so this Adrian Lim, apa dia punya, he was believed to practice a cult. Okay. Dan cult yang dia practice ni a bit dark, and he worship to the goddess Kali. And then Siamese god also, Fagan. Yes. Fragan? Yes.
Ini Fagan, abang dia Dragon. Frankenstein. Bukan. Lah Mus. Sabar. Ini cerita seram. Go back. Jadi apa dia buat dengan orang-orang yang telah terbabit dalam cerita ini adalah dia telah menghulur habuan kepada budak-budak kecil. Terutama sekali kepada seorang budak lelaki yang bernama Sazali. Yang lagi satu adalah seorang budak perempuan yang bernama kita jangan cakap nama dululah. Pasal apa yang dia buat kepada budak-budak ni amat mengerikan. Dan juga that point of time dia punya mind, how he think of all this crime is something yang normal people tak akan fikir. And the reason he did it was kenapa? Alasan yang dia buat pun macam tak Munah Sabah. Munah Sarawak. Tapi Munah ni dia daripada Sabah ke Sarawak? Dia Munah Bai. Munah Bai. India mari. Kashmir lah. Tak, Kashmir tak ada. Tak ada. Kashmir Islam. Syukriah. Syukran. Okay. Kami back. Ni Angger. Dah. Sebab kau lah. He start off like you say he's more to like a medium. Medium. Macam bomo lah, Tok Bomo. Ni Betul. tak ada bomo boleh challenge. Saya saja yang boleh. Okay, saya try. Kenapa medium? Ada small, ada large. Okay, why they use the word medium is perantaraan. Perantaraan Mus. Perantaraan antara dia macam regular NSF gitu. Dia macam duit bunga medium. The medium is a medium of a way to reach out to this macam the other side. Yalah. Tu dia panggil the medium. Macam Mus cakap tadi duit bunga, tapi bunga dah tak ada, tinggal akar. Sudahlah kau. Musuhnya orang. Kira tawasul lah. Ini Angger. That is why they use the word medium. Okay. A medium of transport, something like this. So a vessel. Idrim is a medium at that time. Medium at that time, and he can go to trance, he can speak in tongue. So macam, and his targeted audience or target person is orang yang macam ni lah, very low self-esteem, naive. Yes. And macam those yang tak ada family support. Somehow or rather he knows to attract this type of people lah. Dia yang ajar Amin Van Buren trans. Dia manipulate lah. Main Okay, sorry. Aku tak Adrian Lim. Okay, jadi lepas tu apa yang terjadi? Okay, ni aku punya personal experience personal experience. Pasal aku dengan sekali aku wife aku dengan anak-anak saudara semua. Kira kan kita pernah malam-malam explore. Jadi kita tengah cari tempat nak pergi mana explore. Pergi rumah Adrian Lim. Macam dia ada orang duduk ke tak? Ada orang duduk, mama. Dia ni Angger yang tinggal. Dekat mana rumah dia? Toa Payoh lah. Betul, rumah dia is exactly yang dekat dengan temple. Dekat Toa Payoh ada satu temple besar. Oh ya Jadi temple dia sebelah je. Avenue tak, aku tak tahu lorong berapa. Lorong 8. Tapi bila kita pergi sana, rumah dia macam kosong je. Rumah dia macam biasa. Rumah dia biasa, dah tak ada apa-apa lah. Tapi apa yang aku nak share is, walaupun rumah tu tak ada apa-apa, pernah terjadi ketika dahulu budak kena colik, budak kena bunuh. Dan cara dia bunuh bukan macam kau tahu normal bunuh punya tau. Kena lemas kat dalam air. Kena electrocuted. Yes. Electro. Why is that? Why kenapa dia electrocuted? That electrocution tu is part of the ritual that, macam to clear. Macam kau misal kata dia ni ada, aku datang pasal aku ada sway lah, macam bad luck lah, kau beli ubat aku lah. So part of the, ataupun aku selalu sakit-sakit lah. So part of the punya ritual tu macam nak pulihkan Denny ni, electrocute. Aku rasa dia ni banyak tengok Pak Kuntek. Betul, dia nak belajar tu lah. Part of it lah. Ini aku rasa Pak Kuntek belajar pada dia. Kaki stretch. Pak Kuntek belajar pada dia. Pasal dia later apa. Dia mandi tak? Ni Delim. Mandi bunga. Dia mandi. Yang penting dia mandi. Dia tak berpeluh. Dia tak dapatkan peluh. Tak ada. Okay, bagus. Ada hygienic sikit dia. Bagus. Ada set. Jadi macam, part of it dia kata, because dia kata dengan itu, that if you go through that treatment, kau punya headache semua sakit kau hilang. Dan orang-orang ni percaya. Klientel dia besar ni. Besar ramai. He make a lot of money through all these people. Yes. And just to support his statement, the Toa Payoh ritual murder that kita tengah discuss ni, it happened in Singapore in 1981. 81, correct. On 25th January, the body of a 9-year-old girl, Agnes, was found at a block of public housing flat in the Toa Payoh punya town. And 2 weeks later, the body of a 10-year-old boy was found. Ghazali.
Ghazali, bukan Sazali. Sorry aku salah. I think last few years tak salah they interview the mum. Ada interview about this thing lah, macam recap, macam bukan recap lah, macam how she's doing. I think she macam sama ada macam she's, of course lah, the loss of a children is very devastating to anyone. And furthermore yang dia bunuh ni is budak umur 10 tahun tau, budak yang tak bersalah. And jauh tau daripada dia ambil ini budak daripada Henry Park kat Clementi kan, dia bawa pergi Toa Payoh tau. Mestilah. Jauh Syul. Mesti because aku rasa one of the way dorang attract panggil lah. Yes. How they do it don't know. Pakai gula-gula. They give sweets. Macam dia lah dulu gitu. Maaf cakap kita ingat time dulu poverty. Singapore is developing apa. Not like macam sekarang kau kasih gula-gula budak-budak tengok muka kau ingat aku apa sengkek apa saya. Sekarang Starbucks tau. Sekarang Starbucks tak berjalan. Kau tunjuk Spotify-nya kad baru dia jalan. Cagi lah. Lagi? Starbucks lah, apa lagi lah. Jadi apa yang aku nak share dalam ni cerita tentang Adrian Lim ni masyarakat kita dulu, yalah kita tak boleh salahkan dulu Singapore developing and then furthermore kita punya standard of living is not as high as now. Jadi parents back then mungkin yalah ada yang kerja, ada yang tak kerja, dan anak pun mungkin banyak. In order to look 8-9 anak bukannya senang sah. Kadang-kadang kita sekarang 1-2 pun bukannya senang. But back then mungkin budak-budak main kat luar. And how they entice these kids back then is by gula-gula. And dulu nak dapat gula-gula bukan murah tau. Yes. Mahal sah. So when you budak-budak dapat gula-gula, ibaratkan macam sekarang kau dapat gift card from all the virtual games. Yeah, so again, maybe aku nak touch a bit on yang pasal how he used his mistress dengan dia punya wife. Yeah, let's go there bro. Macam mana kita masukkan to part how dia boleh psycho ni dua perempuan atau these two ladies. Alamak, ada nampak? Buka langkah sikit. Nampak? Why dia punya tu pun is macam dia punya wife pun part of that's the thing. Macam mana dia psycho tu? Tak tahu dia ni ada ni nampak? Tak ada kadang-kadang macam tadi actually when thinking of this macam kata, jangan kata this case lah, any macam this type of people yang that have this ideology or this type of apa aura dia yang dia buat macam orang akan stick to them no matter what. Because I believe dia bukan just treat this ladies nice tau, dia dera tau, pukul, bantai. BDSM. Oh sure. Sudah nanti orang search. Betul lah. Jadi macam and they still stick to this person macam tapi dia punya reasoning for gigit bola. Gigit bola pula ni masuk. Gigit bola tak, dia tu the reason that he the torturing for this kid is to appease the spirits after his arrest for molesting the client, hoping it will protect him from the police investigation. Divert the punya police investigation away from the punya charges of rape tu. This happened in 1980 This happened in 1980 when he was filed a rape case against him, and he's trying to divert that macam korang cakap lah. So bagi aku ni Adrian Lim ni satu je, the STMF, the pervert boy, sweet talker motherfucker. And how he get he use that sweet talk mother tu tak ada tu ada kan habis. Jadi macam mana dia dapat to capture tu perempuan atau those two ladies to be part of dia punya crime confirm lah. Confirm sweet talk ataupun tapi tak boleh cakap drug pasal when they did test on them tak ada drugs apa. But he used drug, he did use drug from the alleged rape that he did. Yang victim yang complain dekat polis tu, yang report to polis tu, yes, they use the drug. And it's not only one time kan, few days tau. Dia macam somehow rape this person. The victim. That means apa? Dia use it against the victim ke atau he use it for himself? Victim. Because dia somehow ada macam dia minat kat dia ni dia ni pun boleh layan. Kau tak layan aku kan, ambil kau. Aku letak dekat dalam susu, ini obat drug, kau noneng kan. Tapi setahu aku susu dengan barang tak lawan, tak kena apa. Aku rasa magic tissue kot. Magic tissue kasih 6. Korang nak ke situ Korang nak ke situ tau. Aku kalau start nanti lain tau. Handcuff ke apa? Dah. Kau bukan aku macam nak ajus Tali Rafia. Jadi macam kita dah tengah berbual ni 14 minit tentang
Adrian Lim, apa yang dia dah buat dengan dua mangsa, satu budak perempuan Cina, satu budak lelaki Melayu. And how he was caught that point of time is because aku rasa maknya budak-budak ni make a police report. And bila diorang buat police report, how they found out, itu yang aku macam hairan. Maybe ni part kita nak kena ketengahkan sikit. Yang aku ingat ada jiran complain, dia cakap they found trails of blood outside actually, rumah. Bila dia jumpa, when dia dah jumpa, somehow I think the parents made a report. So dia kali at that time also yang dia punya body was found kan. So police mesti buat investigation. So they probably from there they follow, ada jumpa trail of blood leading to the house. Yes. From there at the moment dia tak tahu siapa yang buat. And they don't have any suspect or what. Correct. So bila time diorang cari rasa kat depan rumah dia ni Yes. Then from there biasalah investigate lah, ketuk tanya, ni kali nampak ni lah dia punya barang-barang electrical, dia punya so-called dia punya shrine. Tapi budak-budak tu masih ada kat dalam rumah dia ke? Tak. Because the body was dumped at another place kan? So from there baru dia follow the trail of blood. Dia macam ada trail of blood to leading to the house, this Adrian Lim house lah. Sure. Aku tak sampai hati saya budak 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. And the girl was sexually assaulted lah. Yes. Itu part aku tahu. The girl was sexually assaulted. Yang aku tak sampai hati, budak 9 tahun, 10 tahun. Saya kau buat cerita apa yang diorang tahu saya. Betul. Dah orang tua kau dah rogol, habis lepas tu kau ada, maaf cakap use the word here, threesome dengan dua perempuan, lepas tu kau lagi dengan kau memang sick. Dah sick, pedophile, sicko ni Adrian Lim. Aku dah dapat fire up dia rasa. Tapi dia dah mati. Tak nak suntut dia. Suntut dia macam gini. Dah gini lepas tu gini-gini. Anak aku nak left right. najis mughalaza je. Jangan buka kat situ. Pakai glove. Betul juga. Ya kan. Istinja. Ini nak pakai tangan bare hands ya. Orang pakai glove. Kasih rasa sikit. Rasain lo. Nanti kuku kau ada bau tak? Wudu. Sick. Saya rasa kita pun jadi sick ni. Sick of mind. Kau jangan Tak. Aku tak sick macam gitu. Aku tak sick je. Okay, selain daripada Adrian Lim, apa yang aku nak cakap yang dia dah kena tangkap sini kan. So he was convicted 1988. Yes. The 41-day trial was the second longest to have been held in the courts of Singapore at the time. None of the defendant denied their guilt. Betul. Dia mengaku dia buat. Yes. Their appointed counsel pleaded diminished responsibility, arguing that the accused were mentally ill and could not be held entirely responsible for the killing. Mentally ill. Memang betul lah. Kau sakit otak lah, kau sanggup buat macam ni kan. Tapi to the point yang somehow personally aku rasa kalau to the point yang macam kau tak bersalah, I don't think so lah. Somehow dia agree with the verdict. And furthermore, that point of time korang buat is in the right state of mind. Betul, bukannya ada pisau dekat leher ke, kau buat ni. Kau ni. Atau kau, if you can entice people to come bawa, that means you already have dah fikir apa nak bikin. The intention lah. Kau dah fikir nak bikin apa. Yeah, and furthermore, their expert atau doctors and psychologists analysed the defendant and concluded that they had exhibited schizophrenia and depressions of the psychotic and manic order. The prosecution expert, however, refuted testimonies and argued that all three individuals were in full control of their mental faculties when they plan and carry out the murder. Jadi clear cut lah. Psikologi, doktor semua dah cakap benda ni bila kau buat, kau dah tahu apa. Kau tahu benda ni kau buat is kau tengah in the right state of mind. So kau tak boleh cakap kau mentally ill lah. The execution he was hanged to death kan? Of course. Yes, and that resulted to hang to death. He was convicted in 1988. Baru beranak. 88 So it took 8 years Aku 6 tahun that time. Aku pun duduk Toa Payoh tau dulu. Aku 4 tahun. Engkau tua aku ke? Aku 82. Kau 82 sure lah on call. Alamak. Orang dah tahu kau jumur saya. Tak apa, nampak muda apa? Betul. All age young and hard Yes. Okay lah. Alhamdulillah, good genes. Okay lah. Alhamdulillah lah kan. Syukur. Jadi what we can learn from this? Apa yang kita boleh belajar daripada sejarah ni? Child education. First, education for now we still have to go back to what we learn when we are young. Don't talk to strangers. And nowadays like I say lah, macam the abundance of people coming in Singapore with all background,
all walks of life yang datang Singapore. You don't know what they are thinking. You don't know what apa yang dorang the society at their original country. We don't know. Not to say that orang-orang daripada luar tu jahat ataupun semuanya sama, all the same. No. But then we have to somehow teach back to basic to our children, and especially our children lah. Macam you don't talk to strangers balik terus because why nowadays that moment of time tak ada social media, tak ada apa, this thing can happen lagi sekarang with the social media. And itu orang yang berumur tau. Zaman sekarang if you see with the current state of macam social media, what is going on, apa yang diorang nampak, not only that age, umur muda, yang muda-muda pun can lead to this, because why dia nampak kat luar it's like a normal thing. Macam TV open, Netflix kau tengok dah tak ada sensor, tak tapis, letak je M18, pandai-pandai kau tengok mana yang kau rasa okey tak okey. So macam we are living in an open society, very open. That means up to kau to derive mana yang kau rasa okey, mana yang kau tak rasa okey. So then as an individual, mana apa yang every individual ada different pada aku ni tak okey, pada aku okey jadi macam pada dia, this thing can lead to a lot of things tau. So how rather we have to protect our children by going to the basics Kira like there's a saying biar pantau lah anak anda sebelum anak anda disantau. Dan juga jangan sebelum disuntut. Bukan kau masih lagi yang so macam that's why we need really need to go back to that, be it any age lah. Yes, we have to give them freedom, but also we have to sekat juga. Yes, kirakan hulu tarik Kau tak boleh hulu all the way. Kau tak boleh kasih freedom totally 100% dengan anak kau. Maksudnya kalau kau kasih dia handphone, there must be a curfew. At this timing kau kena ambil, kau kena lock. And that lock kau tak boleh bilang dia mana kau simpan. Yes. Because kids nowadays they are very smart. They will see where you keep your phone. Nanti malam dia sneak in dia ambil. Betul. Because kids nowadays especially, tak kira lelaki ke perempuan when they are exposed to all this online they feel curious. Dia punya level of curiosity very is high. More than us. Yes. Macam kita dah tahu apa akan terjadi. Kalau kau type website ni, kau tahu apa kau nampak. Macam diorang tak tahu. Especially when they have people in their school atau diorang see social media influencer from online cakap, why not you visit this website? Hey kids, macam gitu kan. Bunny and Friends. Betul. Ni toilet apa yang Bunny pun sekarang dah kurus aku tengok. Puasa shortcut. Tak, aku dengar dia kena stroke aja. Kau sembarang bypass kurus kan sekarang. Kurus Bunny. Daripada purple dah jadi pudarnya purple. Kau tahu dah fade-nya purple. Dia sama macam Thanos original purple tu dah tukar color. Thanos. Tidaklah macam boleh keluar Bunny shadow tak. Aduh. Hello friends. You want to steam obat batuk? Iyalah tu. Sekarang screen time diorang dah turunkan pasal the acceptance of the the digital punya device dah terlalu rampant kan. Kalau orang nak sekat, pasal salah aku 2 years ago ke 1 year ago is 2 years old. 2 years and above baru recommended kalau kau nak kasih anak-anak korang untuk pegang digital device. Sekarang diorang korang tu 18 months. Jadi kita balik ke Adrian Lim. Apa yang aku tahu pun barang-barang dia sekarang ni aku dengar lah kalau it may be true, it may be wrong. Time dia tengah nak kena hukum tu, dia ada minta satu permintaan tu yang dikatakan barang-barang dia jangan buang dan jangan demolish. Jadi apa yang aku tak boleh dapat dia punya sources but because this is word of mouth. And furthermore, this is maybe orang yang menerima ni when it pass down to other people, it can be second or third hand punya story. Apa yang dia cakap, aku masih ingat. Adalah seseorang ni, hamba Allah ni pernah ceritakan aku, yang dia cakap si Adrian Lim ni minta barang-barang rumah dia semua jangan dibuang. So what they did was dorang dengar disclaimer, whether it's true or not, it's not from me but it's from other people. Salah diorang, salah lah kau. Yes. Salah diorang. Jangan put logo. Jangan. Takmu. Okay. Jadi apa yang dia cakap is dorang simpan barang-barang Adrian Lim ni dekat dalam Old Police Academy dulu. Dekat Hall of Fame. I think I heard of this. Yes. Ini apa yang aku dengar. Tapi kenapa dia tak suruh buang barang-barang dia? Itu adalah satu soalan yang sangat terkemuka. Takkan dapat answer dia. Tak akan dapat answer. Dan aku pun tak tahu kenapa dia tak nak buang. Kau bayangkan ada gambar dia. Tak. Gambar dia pakai seluar dalam.
Habis dia punya perempuan tu tengah peluk kaki dia. Sembarang je kau. Imagine kita kena main game Imagine. Kau nak tengok aku start muka Eden Lim, tunjuk muka kau. Dekat tunjuk kat kau. Habis dia tengah diri macam ni. Betul. Hancing. Saya kata macam bila tempat yang dia simpan tu, bila kat Old Police Academy pun macam kenapa dekat Old Police Academy banyak tu macam dia kata angker lah. Macam apa dan macam ni angker. Boleh Onggek. macam apa, macam ada bunyi lah apa, tak tahu betul ke tak. Tu pun banyak member yang daripada Police Academy dulu kan. Ni suka benda mistik ni. Tak lah. Aku kan Pak Kuntet. Bukan. Tak tahu sekarang. Habis sekarang Police Academy tak ada. Mana dia simpan mana Mus? New PA lah. Dah old. Sure Tak, aku tak rasa dia bawa pergi New PA. Aku rasa masih, pasal tempat tu masih pakai apa, masih Ethos pakai ke apa entah. Tak lah. Dah construction. Whatever is, harap yang kira apa yang arwah Ghazali and the late Agnes tu apa, walaupun dia suffer, rest in peace, semoga dia apa tapi diorang diorang masih budak-budak, diorang mati pun mati dibunuh. Subhanallah. Syurga lah bagi diorang, insya-Allah. Lagi Agnes pun belum balil kan. Aku rasa dia pun masih budak, masih 9 lagi. tahun tu. Apa yang dia tahu umur anak aku sah. Aku tak boleh benda-benda gini. Tak cannot lah. Jadi semua children tu. Aku nak tengok muka Eden Lim lah. Aku macam nak rimbat dia. Kenapa apa nak keluar muka apik lain lah. Saya bukan Eden Lim ni lah. Apa muka apik Danny Unger. Dempang kan ni. Lembaga Lembu Raya Malaysia. Saya keluar macam apa boleh? Lembu Raya. Lembu Raya. Lembu Raya. Apa kalau Lembu Raya? Macam boleh keluar muka dia pula. Marah saya sidik nanti. Okay, jadi ada dan Eden Lim, kita pun nak ketengahkan lah few topics yang recently aku ada came across with this TikToker. Seseorang individu anak watan Singapura. Dia mengatakan sesebuah statement atau sentimen yang aku amat sedih bila mendengar. Rakyat Melayu, anak watan Melayu Singapura ni adalah, kirakan bila tahun 1819 Raffles datang ke Singapura apa dia cakap ni, aku might find it true tau. British ambil tanah Melayu, jual ataupun jual kepada bangsa Cina dan bangsa India, dan kita orang Melayu terpaksa keluar. Keluar ataupun macam nak cakap tanah kita digadai tapi dijual balik dengan orang kita sendiri. So find it macam maybe ada true-nya. Ada part dia yang aku nak decipher it, tapi aku belum find it the right direction. Okay, 1819 British datang. British cakap, okay, aku kasih kau 5,000 gini tiap-tiap tahun, 3,000 tiap-tiap gini tahun. Lepas tu kau kasih aku tanah. Tanah aku kasih, aku jual pada pendatang asing, orang Cina dengan orang India. And they take that land. Sekarang dia jual balik dengan kita at a high price. Betul tak? Maybe. Betul. Rumah kita mahal saya. Betul. Dan cecah berpelatusan ribu. Cuma dekat sini apa aku nak cakap, that apa yang dia cakap tu, it might cost true. It might be happen true. Yes, it may be true. Tetapi kalau orang yang salah faham, salah tafsir, dia akan membawakan topik ni sebagai satu topik hangat tau. Hangat yang masuk aku apa tau, it might cause some disruption among Malay society. Tapi so far Alhamdulillah, aku tengok rakyat Melayu kita Singapura ni adalah orang yang penyabar dan boleh berfikir lah boleh berfikir, contented. Kita bertolak ansur, tak kena dengan, maaf aku tak nak cakap negeri mana, tapi Melayu di negeri seberang, dorang lain totally different from us. But what we want to share here is, tapi kita punya kesabaran ada limit. Recently aku baca NUS punya CNA, dia cakap that all the university will be translated into Mandarin. Isn't that too much? Too much lah. One thing is, kalau kau nak maintain a racial harmony, take English as a main language lah. Don't put Mandarin as a, or be it Malay ke, or be it in Indian ke, national language. Yes, national language. But remember, if they were to do this, not to say national language, it's actually more to the macam working language. It's like how to say a common language, which is English, which has been going on way back all this while lah. But kalau nak kata national language, it's always Malay. Yes,
Article 1.57 of the Malay Constitution. Aku cuma ingat satu TikTok video yang dia sang nila utama dulu dia bukan jumpa lion. Dia jumpa lion. Topik pun hot ya. Ni topik pun hot. Masukkan background. Masukkan background seram. Aku pun came across dia cakap sang nila utama jumpa lion dance. Nenek dia punya aku nak cakap aja Syah. Ni lion dance wasn't even introduced that point of time Syah. Lion dance was introduced during the Ming Dynasty ke atau Tang Dynasty, tak silap aku. But sang nila utama was in the 1200 during the Srivijaya punya empire. So part mana yang ada lion dance? Part mana yang kau nak ada possibility of lion dance? Part mana yang kau nak masukkan lion dance Mungkin kita tahu itu harimau ke atau tu singa ke. Sebab kalau nak ada lion pun, kalau betul-betul lah dia nampak lion lah. Southeast Asia mana ada lion sangat. Kalau tiger, yes, agree. Lion kan more tu dekat Africa punya side. Yes. Kita punya region kita punya region memang tak ada lion. Tapi harimau yes. Mungkin yang dia nampak tu adalah Allahualam, benda mistik. Maybe. Furthermore, sang nila utama ni bukannya orang-orang sembarang saja. Dia anak raja. It's not empty. Yeah, not empty. No, kosong-kosong one. Yes. You never kosong one. Inside got kosong, got telur. Without you, I kosong. Yeah, maybe. Macam mana dunia tu? Caca dia. You are my egg to my prata. Without you, I'm kosong. Amak. Janganlah satu aku dulu kasih kat wife aku saja. Caca liang teh. You say. So macam there's macam actually lah macam there's a lot of possibilities nowadays. Because sekarang kita boleh berfikir we don't really take things like a grain of salt. Kita kena macam possibilities macam gini. There's a lot of possibilities, but the truth kita tak tahu. But if you say you want to change sejarah, don't really agree lah. Kalau dia cakap lion dance, time tu dulu tu pulau tak ada Cina duduk. In fact, Singapore atau Temasek, sebelum Temasek diketemukan, it was known as Indrapura. Pulau Singapura ni was known as Indrapura until ni lah sang nila utama datang, dan lepas tu dia found Temasek, and then dia namakan Singapura. Pura tu adalah city. Dan singa tu adalah yang dia nampak layan. Layan yang dia nampak tu lah. Yang apa dia nampak. That's for what they say lah. Jadi para pendengar Cicil Pakdi, kalau korang ada anak dan anak korang tengah nak membesar, cubalah rajin-rajinkan diri. Bila tengah makan, tengah nak tidur, korang usap-usap kepala anak korang ceritakan sejarah-sejarah yang betul. Kerana di sekolah sekarang ni diorang dah keluarkan sejarah yang distorted. Yes, dan juga distorted ni akan binasakan bangsa kita. Kita cakap gini bukan kerana kita nak go against ke tak, tapi we want to stand up what is right. Kalau MOE tak boleh buat, kan kita sebagai orang Melayu kita nak kena buat untuk mempertahankan warisan bangsa kita. Yes. Kan sampai dah ketuk-ketuk tu. Nampak dah geram. Otak mau gerak. Nak aku buat tak? Tak tahu. Okay, ada apa-apa ucapan nak cakap? Kita pun dah come to the end of this episode. Inilah, it's to basically back to the same advice lah. Pantau lah anak-anak kita. Betul lah, kita be present. Macam dah say, sejarah important. That's why kita adakan this podcast more to introduce sejarah. Baik. Yes. Cakaplah dengan para penonton. Dengar korang dengar. Sejarah Melayu, sejarah kita punya region. Correct. Jangan ungger-ungger je. It's important. Tak apa, ada orang boleh tahu sejarah British macam gini sejarah Rom habis sejarah Melayu kau tak tahu. Melayu ni adalah bangsa yang berdaulat. Kerana Melayu ni pernah mengelilingi satu maritime. Kita kenapa diberikan? Kerana tanah air. Kerana kita hidup di tanah dan atas air. Lupa engkau dengan aku belajar sama-sama. Tanah dan air. Betul lah. Lambat. Orang laut kan, orang laut. Macam kita pun kita masih belajar. Every day is a learning thing. Kita bukan tahu 100% sejarah Melayu. We learn each day. So kita belajar sama-sama. Dan juga at the same time, kita belajar ni bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk, tidak. Tapi kita nak orang kata apa ni? Mengongsi membawa ke hadapan. Yes, untuk raise awareness to the younger generation. Yes. Kalau korang ada macam nampak kita punya YouTube ke apa platform, you need a topic or you want to ada benda yang you nak tahu, macam maybe ada boleh tak sejarah ni korang bring up,
do share with us. Yes, So we like, can subscribe. we can research and we can share what we can find. Betul. Jangan pula korang tanya aku, korang ada sejarah mungkin berulang by New Boys Sudah. Situ aku kalau dah panggil Ilyas dah tak guna. Rambut nak kena rambut nak kena gini. Sekarang tomok pun dah botak. Seruling. Dia ni itu Green Ranger ni. Green Ranger, waduh. Aku boleh Green Ranger. Dia pakai mask. Macam mana dia nak tiup? Dia pakai dah ada invisible punya pipe. Kecil je. Tapi tak halus ya, lubang dia kecil. sampai Masa pun datang. Okay guys, we have come to masa pun datang. Time is up. Masa pun dah berakhir, Mus. Yes, we have come to the Dia macam cuba try lah. Okay, we have come to the end of today's episode. Harap dapat bermanfaat kepada para pendengar Memberi manfaat kepada Cicil Padi dan juga para muchachos di luar sana. Please follow our social media, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok dan juga MySpace. IG. Tak ada. Friendster. Kira lama siap. Multiply alamak ASL please. Okay, tanpa sekian silu, manjada Wajada. Sia. Peace out.